Selamat malam dan selamat sejahtera Puan dan Adik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa hari ini. Saya ialah Lu Yen Jen, pelajar kursus Komunikasi Interpersonal COM 3023 dari Universiti Malaysia Terengganu. Temu bual ini dijalankan bagi memenuhi tugasan akhir saya berkaitan dinamik hubungan ibu dan anak. Sebelum kita bermula, saya ingin memohon kebenaran untuk merekam audio perbualan ini bagi tugasan transkripsi dan rujukan laporan. Rakaman ini hanya digunakan untuk tugasan akademik dan tidak akan disebarkan. Adakah Puan dan Adik bersetuju? Ya, boleh. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih. Mari kita mulakan dengan pengenalan ringkas diri masing-masing. Saya berumur 50 tahun, seorang suri rumah sepenuh masa dan ibu kepada 3 orang anak, 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Saya suka memasak dan menjaga keluarga. Saya berumur 18 tahun, anak bongsu dalam keluarga. Baru menamatkan SPM dan kini bekerja sebagai tutor sambilan di sebuah pusat pembelajaran. Saya minat membaca dan belajar perkara baru. Terima kasih. Selepas itu, saya akan memasukkan tempo dan bagaimana hubungan interpersonal terjalin antara dua individu tersebut. Puan, boleh ceritakan sedikit bagaimana hubungan Puan dengan adik sejak dia kecil sehingga sekarang? Adakah hubungan itu berubah apabila dia semakin dewasa? Hubungan kami memang rapat dari dulu. Cuma bedanya, semasa adik masih kecil, abang-abang dia semua masih tinggal di rumah. Jadi, setelah semula jadi, perhatian saya ketika itu terbahagi kepada semua anak. Saya sibuk mengurus makanan, sekolah dan disiplin mereka serentak. Fokus khusus kepada adik mungkin kurang sedikit. Apabila abang-abang telah sambung belajar dan keluar dari rumah, apakah perubahan yang Puan rasakan? Bila abang-abang dah keluar, rumah jadi sunyi. Mereka hanya berhubung melalui telefon, seperti panggilan video atau semasa cuti sekolah. Sejak itu, perhatian saya tertumpuan sepenuhnya kepada adik seorang. Pada masa itulah saya mula rasa hubungan kami menjadi lebih rapat. Terima kasih. Adik pula, adakah adik perasaan perubahan tersebut? Ya, memang perasaan. Dulu, ibu sibuk melayang abang. Tetapi sekarang masa ibu lebih banyak untuk saya. Saya rasa lebih dihargai dan hubungan kami semakin rapat. Sekarang, hampir semua perkara saya kongsi dengan ibu. Seperti hal persekolahan, kerja rumah, kawan-kawan Instagram story dan juga pengalaman kerja sambilan sebagai tutor. Contohnya, saya selalu minta pendapat ibu sebelum membuat night story dan berkongsi cerita lucu tentang belajar-belajar saya. Okey, terima kasih. Selepas itu, kita akan membincangkan cabaran dalam hubungan interpersonal. Walaupun hubungan rapat, pasti ada cabaran. Puan, apakah cabaran terbesar dalam hubungan ini sekarang? Cabaran terbesar ialah perasaan risau. Bila abang-abang dah keluar rumah, saya rasa sunyi. Jadi, apabila memikir adik juga akan keluar rumah sesuatu hari nanti, saya menjadi terlebih risau. Sebab itu, saya kerap menegur tentang pelajaran masa depan dan tabiat kecil seperti menggigit kuku. Niat saya baik, cuma mungkin cara saya itu membuat dia tertekan. Adik, bila ibu menegur, apakah perasaan adik sebenarnya? Saya tahu yang ibu baik, namun yang membuatkan saya sedih dan menangis bukan kerana isi teguran, tetapi kerana nada suara ibu. Apabila nadanya tinggi dan laju, saya rasa seperti dimarahi, walaupun sebenarnya ibu sedang memberi nasihat. Pernahkah adik memilih untuk berdiam diri dan tidak berkongsi masalah dengan ibu? Pernah, kadang-kadang saya memilih untuk diam kerana tidak mahu ibu risau. Tetapi lama-kelamaan, bila simpan sendiri, saya jadi lebih tertekan dan akhirnya saya akan berkongsi juga. Puan, apabila adik berdiam diri, apakah reaksi Puan?
saya akan rasa risau. Tetapi saya cuba untuk tidak memaksa. Saya dekati dia secara perlahan dan menunjukkan sokongan melalui perkara kecil seperti memasak makanan kegemarannya. Okey, terima kasih. Selepas itu, kita akan memasukkan punca dan kaedah mengendalikan konflik interpersonal. Apakah punca utama konflik antara kamu berdua, adik? Biasanya disebabkan oleh nada suara apabila ibu menegur tentang pelajaran. Selain itu, ada juga konflik yang berlaku akibat salah faham komunikasi. Contohnya, semasa saya menggunakan telefon untuk mencari makna perkataan atau membalas mesej berkaitan pelajaran, ibu menyangka saya hanya bermain telefon tanpa memahami situasi sebenar. Apabila konflik berlaku, bagaimana kamu berdua menyelesaikannya, Puan? Kami tidak pernah bergaduh lama. Apabila dia menangis atau merajut, saya akan memujuk dan meminta maaf jika bahasa saya kasar. Selepas itu, saya akan jelaskan niat sebenar saya. Kadang-kadang kami berbincang semula apabila emosi sudah reda dan saling mendengar pandangan masing-masing. Bagaimana pula reaksi adik selepas itu? Saya jenis yang cepat sejuk hati. Selepas ibu memujuk atau berbincang dengan tenang, saya akan okey semula dan tidak menyimpan dalam hati. Apabila ibu menenangkan saya atau belikan makanan seperti aiskrim atau makanan kegemaran, konflik akan cepat reda dan saya rasa lebih dekat dengan ibu. Terima kasih. Sekarang kita akan membincangkan strategi dan kaedah mengekalkan hubungan interpersonal. Bagaimana cara kamu mengekalkan hubungan rapat setiap hari, adik? Kami ada rutin kecil seperti tidur bersama dan berbual sebelum tidur. Ibu juga selalu menolong mengikat atau menggeringkan rambut saya. Perkara kecil seperti ini membuatkan saya rasa disayangi. Bagaimana pula cara Puan menunjukkan kasih sayang? Saya menunjukkan kasih sayang dengan memasakkan makanan kegemaran dia, menjaga dia apabila sakit, serta cuba memahami dunia dia seperti melihat Instagram story dan memberi pendapat. Saya juga cuba mendengar cerita dia dengan sabar dan memberi garakan apabila dia berjaya. Selain itu, adakah cara lain untuk mengekalkan hubungan yang baik, adik? Ibu selalu mendengar luaran perasaan saya tanpa cepat marah. Saya pula cuba menghormati pandangan ibu dan berkongsi perkara yang saya mengerti. Kadang-kadang, kami ketawa bersama dan itu membuatkan hubungan kami lebih rapat. Boleh Puan simpulkan strategi utama dalam mengekalkan hubungan rapat ibu dan anak? Hubungan dapat dikekalkan melalui aktiviti bersama, sentuhan fizikal, perhatian kecil yang konsisten, komunikasi terbuka, empati serta saling menghormati perasaan. Perkara kecil itu sangat penting untuk mengekalkan kasih sayang dan hubungan yang erat. Terima kasih. Akhirnya kita akan berbincangkan harapan masa depan. Apakah harapan Puan dan adik tentang hubungan ini pada masa hadapan? Saya berharap dapat belajar untuk melepaskan sedikit kawalan dan mengubah peranan daripada seorang pengurus kepada kawan pendengar. Saya juga akan cuba mengawal nada suara saya. Saya berharap dapat menjadi lebih berdikari supaya ibu tidak terlalu risau. Dan hubungan kami kekal rapat walaupun suatu hari nanti berjauhan. Terima kasih Puan dan adik atas perkongsian yang sangat jujur dan bermakna. Temu Puan ini amat membantu tugasan saya. Sekian, terima kasih.